Family Day. DJ Lloyd Drop Remix. Andai diberi masa dan ruang, ingin ku jelajah seluruh isinya. Masih luas ciptaan Tuhan, memanggil jiwa untuk nikmatinya. Menyusuri setiap liku, mencipta kenangan baru. Terciptanya setiap memori, tersemat indah di sanubari. Bertemankan di setiap perjalanan, nikmat Tuhan yang tak terbayang. Kita ada dekat Wafis Resident. Wafis ini Wafis Resident. Dia ada banyak. Wafis dekat Mercer ni ada banyak. Dia punya ni tempat dia. Ni bilik kita. Bismillah. Assalamualaikum. Okay, ni bilik kita. Okay, ni bilik ni room stay. Dia ada banyak bilik tau. Dan bilik kita orang ni adalah room stay. Room stay ni simple. Bilik, katil, TV. Lepas tu dia ada iron board, tuala apa semua. Dengan bilik air. Ada lampu sayang? Lampu. Open the light. Okay, dengan bilik air. Dia bilik air simple je. Lepas tu nanti kita tengok bilik lain pula. Saya nak check dulu. Masuk mana-mana homestay ataupun room stay ke apa, check dulu. Sebarang kerosakan boleh bagi tahu terus kat owner. Risau kita yang kena tanggung kerosakan nanti. Okay, setakat ni alhamdulillah. Tengok bilik lain pula. Saya nak ikut apa? Ni bilik. Dah ada sediakan cikadis tapi makan kena bayar kat situ. Arang, ada jual arang kat sini. Kat sini ada arang, satu bekas 12. Okay, basic lah kat sini. Periuk, nasi semua. Iron semua ada. Ada bilik air. Ni boleh kunci. Dia join room, tapi boleh kunci. So tak payah buka. Ni rumah satu lagi sebelah dia. So dia opposite lah. Dia punya layout dia macam biasa. Ada juga ni. Dia sama je, design dia sama. Dia disediakan sapu apa semua makanan ni. Ni rumah biru. Rumah warna biru sebelah swimming pool. Sama juga. Arang semua udah beli dah. Dah boleh. Pun ada iron board. Complete. Peti ais semua ada. Yasinan pun ada. Rumah ni tak boleh masak. Kalau nak masak kena kat open kitchen sana. Tempat dia ada kursi bilik tadi. Ada? Assalamualaikum. Bilik sini macam ni. Dia ada blind dia. Dia ada ni. Kopi. Dia air.
Ni bilik yang ni dia ada loteng. Bilik bahagian atas ada loteng. Loteng tu dia ada katil untuk anak-anak tidur. Bilik air. Tak kuasa nak naik atas. Iron board dia dekat luar. So iron kat luar. Kena iron kat luar baju. Untuk bilik atas ni. Dia tak ada iron board sendiri. Wait, sejuk. Sama juga. Itulah. Habislah. Ni pun sama juga. Dia ada apa? Loteng. Untuk anak ke apa. Ni atas. Sempit je. Tamak lagi. Budak-budak boleh tak? Naik boleh, turun tak boleh. Yang tu pangku. Dan ada orang tu besar pada biku. Balik ke bilik. So everything okay. Dia ambil dalam kucing. Lagi budak dari budak tu. Faham betul tak? Budak-budak tak turun, dia yang turun dulu. Mengalahkan budak ni. Orang suruh tolong kemas kat dapur, kita kejun kat sini. Betul lah ni lah anak mak mertua. Jaga anak sendiri, jaga anak mak mertua. Sama je. Jom. Aduh. Apa yang jom ni? Mandi. Anak mak mertua lagi susah jaga. Dah macam Mas Raida. Saya dan tu. Dan saya simen cair. Oh, air lah. Saya oyu. Gosok ni. Nyebut. Kenapa senyap tu? Kau juga ni. Kenapa dah bincang? Pertamanya, Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Yang mana hari ini hari apa nama? Hari buruh. Betul juga hari buruh ya. Untuk kita sedekahkan bacaan halil kita ni kepada mereka-mereka yang telah pergi mendahului kita, boleh saja bukan khusus pada ahli kita je. So yalah, sementara ada waktu ni boleh lah pas-pas nama-nama yang nak dimaklumkan. So itu saja daripada saya. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita nanti kita dapat dapat fadilat bersama arwah juga kita yang membaca. Mudah-mudahan yang kita hadiahkan
sampailah pada mereka-mereka yang mendahului kita, insyaAllah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sabri Abang Ipan. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Sabri Abang Ipan. Allah selamatkan kamu. Suap, suap. Suap. Buat lah lama. Suap, suap, suap. Bismillah. Oi, oi, oi. Dapat kisses. Woi, mak bunga. Main. Makan je lah. Tahu apa. Kempro. Kamu maco We invite you, Holy Spirit, come and fill us. Oi, bersinar muka. Cahaya ilahi. Bagus Ishraf. Jadilah orang pertama yang makan. Hiraukan yang lain. Sini banyak semut besar-besar tu kan? Semut kecil.
Minta maaf siaran tergendala sebentar. Ada kekecohan. Tiba-tiba jadi patah balik. Tiba-tiba jadi patah balik. Ada patah balik. Alah, itulah tukang karut. Kacau-kacau orang. Okey, dari depan pergi tangkis. Pergi tangkis. Okey, dari depan pergi tangkis. Pergi tangkis. Allah nak putih. Yang benar. Oh, kami lagi jajan. Kalau kita nak makan, makan je dulu. Makanan dah siap dah. Saya panggil mama saja. Tukang makan dah, tukang makan. Kita makan. Tak make up ke tutup muka? Mantap. Okay dah. Push. Yang bakarnya berapa orang ni? Tukang karutnya berapa orang ni? Oh, tadi kita tak nak ambil video. Mestilah kita kena ambil buat punya video. Kipas tu. Dengan kipas saya mana? Apa? Ini function teruk ni. Oi. Padahal ni baru pegang ni. Baru seminit pegang ni. Kenapa pakai tu Google tu. Oh, pedih mata. Teknologi keras kejayaan. Mengarut ni. Wah. Dah rasa ke? Nak. Dah rasa ke? Okey ada punya tu. Ini kundasang ni tau ni. Kundasak ke? Kundasang tu. Kundasang tu dia lain tu. Oh, dia color dia tu, color. Oh, color dia merah. Kalah. Ada bukti ke kalah? Ada. Apa bukti tu? Apa tak? Apa tak dapat? Jalan. Raya. Makan tu pokok lah. Tangan. Siri. Potong. Karut. Pot. Keluar. Michelle. Duduk. Kamu. Awal. Okey. Apa bapa?
Baru. Mangkuk. Oh, mentang-mentang dia buat jalan. Dapur apa? Ah, lambat. Dah lah. Mandi. Mentari malu di ufuk timur,
pagi membawa syukur, bersama rinduku padamu datang bertamu. Burung bernyanyi di ranting sepi, namamu hari. Jangan jumpa dekat Keladi. Oi. Jadi. Jumpa dekat Keladi. Jadi. Janganlah. Jarang tak jadi ya. Au nana. Okey. Jumpa Bye. Okey, bisa. Okey, selamat jalan Romeo. Selamat jalan Romeo pula. Kurangan kesilapan. InsyaAllah tak ada. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Kurang halang. Semua selamat perjalanannya. Hantar Alifan. Semangat jadi. Jangan bergambar ke? Oi. Jangan berjangkit nanti. Risau. Dia buat mengandung ni kalau usap-usap dia jangkit. Makan lagi banyak. Orang tua ni. Lo gitu. Kenapa kau cakap aku juga? Kak Rubia. Nih, Mai Mak. Itulah dia. Kakak baru. Apa benda pula? Lupa lagi kau. Lagi, bye. Minta maaf kalau silap terkata masuk ke. Bye, jumpa lagi. Bye. Bye Kak Miza, jumpa lagi. Boleh, banyak dosa kan? Bye. Nak timbang tak larang. Okey. Jumpa kami tahun depan kamu. Kami jumpa tahun depan. Kami pengembara 3 kotak, menggalas mimpi dalam pekat gelap. Tak gentar badai, tak tunduk retak, walau luka tetap kami bergerak. 1 kotak isi mimpi semalam, yang kedua kenangan yang kelam, dan yang ketiga masih belum penuh, tempat harapan belum lagi tumbuh. Di setiap lorong dan simpang jalan,